Bila dapat floaters tu ni sekejap lagi kita nak bincang. Apa penyebab floaters kan? Penyakit lah. Penyakit seperti contoh kalau benda tu darah, could be kencing manis atau urat terkoyak kan. Kalau darah putih could be radang atau pencakitan kuman. So konsep floaters tu besar kan. Kalau let's say kita ada contoh pesakit tu bola mata dia panjang. Selalunya kes terkoyak ni dia punya urat tu ada unsur-unsur tidak sihat atau tidak kuat. Tiba-tiba patient kata ada floaters. So apa yang berlaku selalunya, masa gel tu tengah kecut, dia secara tidak sengaja dia akan tarik juga. Kadang-kadang dia boleh tarik urat terdekat. Gel tu duduk sebelah urat sebenarnya. So bila dia kecut, kadang-kadang dia tarik urat sebelah dia tu. Bila dia tarik urat sebelah dia tu, itu yang menyebabkan koyak. Koyak tu tak merebak. Koyak tu kat situ je. Air boleh masuk dalam lubang tu. Celah-celah tu air akan masuk, menyebabkan urat lekang. So itu benda yang paling lazim berlaku, yang kita kata floaters yang bahaya. So kalau boleh kita bagi pesakit nampak je floaters tu, tiba-tiba jumpa doktor. Pastikan kalau kita dapat detect koyak tu, bagusnya kita boleh laser terus. Tak payah operation. Kita boleh laser terus. Tapi kalau ada moment katalah contoh biar, katalah dapat floaters hari ni, katalah ada koyak, dalam masa 1-2 hari memang laju. Dan biasanya kalau urat lekang, kita dah kata tak boleh laser. Minta maaf, tak boleh laser. Memang kena operate lah doktor. Kena operate.